Salam kepada kawan-kawan semua. Wah, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah bergabung dengan saya untuk live pagi ini. Terima kasih untuk kelapangan masa anda. Jadi dekat depan saya ni, pertama sekali untuk perkenalan, saya Dan daripada tinggal di Malaysia. Salam kenal untuk kawan-kawan semua daripada Indonesia, daripada Malaysia, daripada Thailand, daripada Brunei ataupun daripada mana-mana sahaja. Saya menggunakan bahasa Melayu, tapi tak ada masalah, bahasa Melayu pun boleh, Inggeris boleh, Indonesia pun boleh. Yang penting ada apa-apa pertanyaan silakan ya kawan-kawan. Jadi sekarang ni dekat depan saya ni, sebelum ni dekat channel saya dah pernah post untuk video ni, video berkenaan mini modem Wi-Fi OLEX MF982. OLEX MF982. Okey, jadi dekat saya ni modem ni sangat kecil, sebesar, halo, terima kasih kepada Cilias Z9K, terima kasih, selamat datang. Tangan saya ni ada modem sebesar ni, sebesar tapak tangan. Kecil sahaja. Dan juga bateri dia pun ada jual juga, dan bateri dia ni pun sangat kecil juga. Jadi modem ni kalau contohnya kita dah cas penuh, dia boleh menggunakan sehingga dalam anggaran paling lama lah, yang saya pernah cuba lebih kurang Allahu Akbar. Okey, paling lama saya pernah guna dalam lebih kurang 5 jam. 5 ke 6 jam. Jadi ada 5 ke 6 jam. Jadinya bila mana saya guna ni, saya merasakan sangat berpuas hati dengan modem ni. Saya dah gunakan modem ni lebih kurang dalam anggaran 3 tahun ke 5 tahun. 3 tahun ke 5 tahun. Sewaktu daripada 2021 waktu start COVID bermula. Jadi apa kegunaan function untuk halo Kak, halo Bang. Okey, ini namanya modem. Kalau di Indonesia nama dia juga modem. Kalau tak silap lah. Ini modem. Kita akan masukkan SIM dalam modem ni. Kita akan masukkan SIM. Bila kita masukkan SIM, kad SIM dalam tempat ni, contohnya macam ni. Okey, saya cuba buka. Okey, dah terbuka. Dia sama macam handphone, cuma dia version khas untuk tarik internet sahaja. Okey, jadi ini untuk papan pemuka dia, skrin utama, home screen. Jadinya bila kita buka, jadi benda ni dia akan menarik internet, khas untuk internet, lalu dia akan menyebabkan internet tu kuat. Internet tu kuat lalu bolehlah menjadi hotspot. Contoh kita nak main Mobile Legend ke, kita nak main FF ke, nak main PUBG Mobile ke, ataupun sekarang ni All Fake ke. Jadi ini kegunaan ni untuk tarik internet sahaja. Boleh berkongsi sampai kalau tak silap lebih kurang 10 pengguna ataupun 6 pengguna. Jadi di sini bateri dia adalah lebih kurang bateri dia ni boleh tahan sampai 6 jam. 6 jam maksima. Tapi boleh juga contohnya kita sambil sambil cas, sebab dia guna pakai USB-C. USB Type-C. USB Type-C. Saya ambil contoh ya teman-teman. Okay, kita ambil type USB-C. Kita pun yang ni dekat depan saya ni ada USB Type-C. Macam mana zoom? Okey. Ni USB Type-C. Lalu kita akan cocok di sini. Bila kita cocok sini, sambil contoh kita cocok, dia akan berjalan. Okey, tapi pastikan powerbank anda tu powerbank yang agak kuat sikit lah. Sebab kadang-kadang ada beberapa powerbank dia tak support. Contoh saya guna pakai yang ni, dia support, alhamdulillah. Sekejap ya, saya cuba tunjukkan.
Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi join saya punya streaming. Jadi selamat datang bersama dengan saya Dan. Mungkin saya saya cuba sempatkan beberapa minit sebelum hantar anak pergi sekolah. Okey, ini powerbank saya, Penang. Halo, terima kasih ya. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan lagi kawan-kawan, teman-teman semua. Saya pakai Penang. Jadi di sini bila kita pakai sini dia akan boleh cas. Yang ni boleh maksima. Sampai bila tu boleh pakai tu? Sampai bila-bila selagi powerbank anda belum habis baterinya, belum baterainya habis, maka dia akan bertahan. Cuma kalau kita guna powerbank ni, kalau dia untuk penggunaan masa yang lama, nanti dia akan jadi panas lah. Dia akan jadi panas. Cumanya tapi itu kalau contohnya dia jadi panas kalau tempat tu dalam beg ataupun kita taruh dia dalam beg, tempat yang udara tak masuk, angin dia tak masuk, jadi nanti dia akan jadi panas. Tapi kalau contohnya kita taruh kat tempat luar, dia akan jadi, bila tempat tu ada angin, dia tak akan mudah panas. Dia tak akan mudah boleh guna lama. Jadi boleh juga nak guna pakai powerbank ni. Contoh kalau powerbank tertinggal, kita cabut USB ni, dia tertinggal, anda boleh kawan-kawan semua boleh pakai ni ditahan selama 6 jam. 6 jam macam tu lah. Pernah juga kalau contohnya dekat sini tak ada user pengguna kan, dia boleh tahan sampai 6 jam, ataupun kalau satu user boleh 6 jam juga. Tapi kalau contohnya user sekali banyak, mungkin dalam 5 user ataupun 3 user, biasanya dia cepat habislah bateri. Kalau dekat sini dia masih menggunakan 4G, dia belum menggunakan 5G. Ada yang 5G, tapi itu yang version lain, dia lebih upgrade lagi. Saya pun tak pastilah kawan-kawan, ini 5G, yang 5G tu berapa harganya. Tapi kalau kisaran harga di Malaysia, ini harga dia murah saja, bawah RM100. Kalau di lebih kurang RM60 lah. Tapi kalau di Indonesia lebih kurang bawah 1 juta. 1 juta tu banyak sangat. Mungkinlah 100 ribuan lah. 100 ribuan, sebab 100 ribu RM30. Lebih kurang 100 ribuan, ataupun mungkinlah 90 ribuan, macam tu lah. Maaf kalau silap ya. Okey, jadi dia boleh guna sampai, saya pernah test masa tu sampai 5 user, tapi bateri cepat habis. Jadi sama juga kita boleh tengok mesej kalau masuk dekat sini. Mesej boleh masuk, kita boleh tengok dekat sini. Lepas tu ini kadar baterinya 5 bar. Okey, lepas tu ini bentuk dalaman dia. Ni pun bateri original OLEX. Tapi boleh je kalau nak standby bateri banyak, masa boleh masukkan saja di sini. Okey, terima kasih. Semangat terus ya bang live-nya. Terima kasih teman-teman. Silia Z9K, terima kasih. Okey, terima kasih ya komennya. Okey, seterusnya ini kalau kita taruh SIM ni kat mana kan? Sebab SIM dia tu kan. Okey, kita taruh di sini. Okey, inilah bentuk dalaman dia. Inilah SIM dia. Tapi teman-teman pastikan SIM ni kita beli yang internet unlimitednya. Internet yang unlimited. Jadi bila internet tu unlimited, jadi kalau saya pun ni maksima dia boleh guna sampai 400 GB ataupun mungkin 1000 GB. Yang saya pernah dengar masa tu tak silap 1000 GB atau 400 GB. Wah, semangat terus ya bang. Terima kasih. Okey, jadi ini untuk masukkan SIM. Okey, kita tolak sini. Kita tolak sini. Nanti SIM ni kita boleh keluarkan. Ya Allah, pagi-pagi semangat betul. Anak-anak pun nak main juga. Okey, seterusnya ni boleh kita pindahkan. Okeylah teman-teman, mungkin saya dapat sempat live sampai sini dulu. Jika ada teman-teman yang sudi, boleh bantu subscribe saya dan juga berikan like. Terima kasih teman-teman semua. Sampai kita berjumpa lagi live sambungan seterusnya. Jika ada apa-apa pertanyaan, boleh juga bertanya pada saya punya video. Sampai kita bertemu lagi. Tapi saya juga ada TikTok. Kalau mau berlangganan di TikTok, ini saya punya TikTok. Okey, TikTok @dan info.
Okey, sampai situ saja teman-teman semua. Terima kasih. Sampai kita bertemu kembali.